ke mana lagi? Dah makan. Step sikit lah. Amboi, sedapnya kamu makan. Tak apalah, makanlah. Bas lagi suka tengok kamu makan kuih raya ni. Banyak lagi tu. Tapi jangan sampai lupa pada kawan-kawan tau. Minta maaf kawan-kawan. Maaf lah, abang kami terlupa lah. Asyik makan je. Itulah Maaf kamu. kawan-kawan. Tak apa, jom kita bagi kawan-kawan semua seronok dulu. Kawan-kawan, sekarang ni kita dah di penghujung rancangan. Jadi, saksikanlah soalan kuis hari ini. Saksikan. Soalan hari ini. Apakah tajuk lagu yang dinyanyikan di segmen menyanyi at Kids On 2? Siapakah nama pelajar Cikgu Ida dalam komputer at Kids On 2 pada episod kali ini? Jawablah soalan tu dan menangilah hadiah-hadiah menarik. Saksikan hadiah-hadiahnya. Saksikan. Pemenang kuis akan mendapat hadiah hebat sumbangan Bank Simpanan Nasional berupa akaun Giro Kelab Penabung Muda berjumlah RM150 Malaysia, hamper buku cerita yang terbaik sumbangan Karnadia, voucher Da Vinci Creative Kids iaitu pendaftaran percuma dan baju tee serta cenderahati istimewa Kids On 2 berupa sehelai baju tee. Pastikan setiap penyertaan mempunyai butiran lengkap seperti berikut: nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat penuh dan nombor telefon. Ke alamat Kids On 2 nombor 31 Jalan DBP Dolomite Business Park 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan, atau emailkan ke interaktif@kidson2.tv. Tunggu apa lagi? Hantarlah segera. Pemenang kuis ialah Nurul Ain binti Azmi dari Kota Baru, Kelantan, Darul Naim. Yang ni Bas betul-betul risau ni. Pada kawan-kawan, sampai terpaksa cakap berulang kali. Kita ni dalam suasana raya tapi peperiksaan pun dah dekat juga. Jangan leka tau kawan-kawan. Baca buku, ulang kaji pelajaran. Sampailah kawan-kawan semua berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan UPSR nanti, ya. Baiklah kawan-kawan, sehingga kita berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama dalam Kids On 2 hanya di TV2. Jumpa lagi. Tata. Semoga berjaya. Yeah.